Blue Bill ataupun bil biru undang-undang URA yang masih lagi ada ataupun akan dimasukkan kembali dalam sesi kali ini, insya-Allah. Ini saya difahamkan. Dalam ucapan saya hari Selasa, saya ada persoalkan bahawa rakan-rakan saya dalam UMNO dulu mengatakan mereka tak setuju tentang bil biru ini, tentang bil ataupun undang-undang URA ini. Sebab itu mereka mahu kerajaan tarik balik. Tapi hari ini saya nampak seolah-olah bil ini akan dibawa semula. Jadi saya nak tanya kepada rakan-rakan daripada UMNO, apakah mereka tetap dengan pendirian asal ataupun sudah berubah? Itu satu soalannya. Tapi bagi kami Perikatan Nasional, kita akan mengadakan satu majlis atau town hall yang akan melibatkan semua pemegang taruh bagi menentukan bahawa kita sepakat, termasuklah NGOs dan terutamanya tentang kedudukan pendapat daripada SG4 atau negeri-negeri yang di bawah Perikatan Nasional. Ini adalah supaya segala tindakan yang kita nak ambil itu semuanya selari dan sama dengan semua kumpulan-kumpulan supaya tidak bercanggah dari segi pendapat masing-masing.